Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, masa awal bulan puasa kita tahu, saya dapat satu benda yang best daripada pihak owner. Ni, saya dapat benda ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah Honor Magic 8 Pro Professional Imaging Kit yang baru saja diperjual pada harga RM1,499. Saya beritahu saya harga dia pada awal video kan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kit ni dibuat khusus untuk telefon Honor Magic 8 Pro. Okey, sebelum tu cakap pasal Honor Magic 8 Pro ni, hari tu saya dah buat satu video khusus untuk nak test keupayaan rangkaian dia secara menyeluruh lah. Jadi kalau nak minat nak tengok video itu, saya dah letak dekat link video description ni. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam Professional Imaging Kit ni. Alright, jadi kalau anda tengok kotak dia pun saja memang dah lawa. Jadi bila anda buka kotak tu, anda akan boleh nampak lah semua komponen-komponen imaging kit tu. Okey, jadi first kali ini saya tunjuk dekat anda. Ini adalah benda yang dipanggil sebagai phone protective case. Jadi dengan bahasa mudah, ini adalah dia punya casing. Jadi casing ni digunakan untuk imaging kit ni. Jadi anda kena gunakan casing ni pada telefon Honor Magic 8 Pro anda. Jadi kenapa? Sebab casing tu dia ada satu ring dekat belakang tu yang akan digunakan untuk nak sambungkan ring-ring lain yang ada dalam kit tu. Okey, tapi cerita gak ada serius saya cakap. Casing ni kalau anda tengok dia memang lawa betul. Warna dia semua memang lawa. Dia nampak macam orang kata apa, macam sangat profesional macam tu tau. Alright, jadi lepas tu kita ada satu benda yang dipanggil sebagai Short Imaging Grip. Jadi inilah antara benda yang penting yang akan tukar telefon anda untuk jadi lebih macam kamera. Jadi grip ni dia akan memudahkan anda untuk nak ambil gambar dan juga video. Okey, jadi kalau anda tengok grip tu dia ada built-in battery. Saiz bateri dia adalah 80 mAh. Dan anda kena sambungkan grip tu kepada telefon anda menggunakan Bluetooth. Okey, jadi cara nak gunakan dia memang sangat senang. Jadi grip tu dia ada magnet. Jadi apa yang anda kena buat adalah anda cuma kena lekatkan sahaja grip tu dekat protective case ataupun casing yang anda dah pasang dekat telefon anda tu. Okey, dia tak ada clip semua tau. Dia memang magnet semata. Jadi anda lekat macam tu saja. Okey, jadi kalau anda terfikir magnet dia kuat ataupun tak, okey, saya dah test macam-macam, saya dah pegang, saya dah buat macam-macam, saya dah goncang-goncang sikit kan. InsyaAllah telefon anda tak akan jatuh. Tapi kalau anda goyang kuat-kuat ataupun anda goncang kuat-kuat ataupun anda rentap tu kan, yang tu memang boleh tercabut lah. Tapi kalau anda pakai macam biasa, insya-Allah tak ada masalah. Okey, jadi bila anda dah buat pairing semua dengan telefon anda, bila grip tu dah nampak dalam telefon semua kan, dah elok kan, maka anda bolehlah gunakan grip tu untuk nak kawal kamera anda. Contohnya anda boleh control fokus, anda boleh control zoom, macam-macam lah pendek katanya. Sebab dekat grip tu dia ada banyak butang. Itulah dia. Jadi grip tu dia akan menjadikan telefon anda macam satu kamera. Seterusnya, ini adalah filter adapter ring. Okey, jadi dia ada beberapa ring. Saya tunjuk yang pertama Okey, jadi filter adapter ring ni dia memang senang nak pasang dia. Anda cuma kena sambungkan ring tu kepada casing yang diberikan tadi itulah. Okey, lepas tu kalau anda perasan dekat casing tu dia ada macam ada satu butang kecil tau. Jadi butang tu anda kena tekan bila anda nak cabut ring tu. Jadi sebenarnya benda tu kalau anda tengok dia lebih kurang macam lock macam tu tau. Jadi kalau anda pernah tukar lens dekat kamera, function dia memang sama saja. Anda kena tekan button sebelum anda boleh keluarkan lens. Jadi sama juga untuk adapter ring tu. Okey, jadi adapter ring ni digunakan untuk nak pasang benda-benda macam contohnya ND filter ataupun apa-apa filter yang lain. Dan kalau anda nak tahu saiz filter yang boleh digunakan dengan ring tu adalah 67mm. Okey, tadi saya cakap pasal ND filter tu kan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah penggunaan ND filter tu dalam video lepas ni Macam yang saya katakan tadi, dalam kit ni anda akan dapat dua ring. Jadi ring yang kedua adalah lens adapter ring. Jadi lens adapter ring ni lah yang akan digunakan untuk nak sambungkan telephoto extender pada telefon Honor Magic 8 Pro anda. Okey, jadi cara nak buka dia, cara nak pasang dia, semua sama macam ring sebelum ni. Dan akhir sekali, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, komponen yang paling penting dalam kit ni. Ini adalah telephoto extender 200mm. Jadi telephoto extender ni akan memberikan anda 2.3 kali zoom. Jadi anda boleh dapat zoom tu kalau kita pakai tengok kiraan daripada focal length tu kan. Daripada 200mm sampailah kepada 5400mm. Jadi anda memang boleh ambil gambar objek yang memang betul-betul jauh lah dengan benda ni kan. Memang itu memang betul ya. Okey.
Jadi cara nak pasang telefoto extender ni memang senang saja. Anda cuma kena pasang dia dekat lens adapter ring tu lah. Jadi anda pusing sampai dia snap, dan dia punya lock tu bila anda dah dengar tu kira settle. Dia dah melekat dekat telefon tu. Dan bila anda dah lock benda ni elok-elok dah, telefoto extender tu dia akan melekat dekat telefon anda, dan anda tak payah risau lah benda ni nak jatuh kalau anda pegang dengan tangan dan sebagainya. Memang insya-Allah okey. Dan akhir sekali, anda akan diberikanlah beberapa aksesori tambahan macam camera strap untuk nak gantung dekat leher yang panjang. Lepas tu ada juga yang camera strap untuk yang tangan. Dan anda juga akan dapatlah kabel USB-C untuk nak charge yang camera grip tu. Dan dia bagi sekali lah kain untuk nak simpan telefoto extender tu lah. Takut orang kata apa, takut bercalak ke apa-apa. Jadi memang ada semua lah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesemua komponen-komponen yang ada dalam Honor Magic 8 Pro Professional Imaging Kit. Sekarang jom saya tunjukkan kepada anda beberapa gambar yang saya ambil pada beberapa focal length yang berbeza. Jadi untuk nak gunakan telefoto extender ni kan, anda kena enablekan settings teleconverter pada kamera settings telefon Honor Magic 8 Pro anda. Okey, kalau anda tak enablekan benda tu, nanti image yang anda nampak tu dia akan nampak terbalik tau. Okey, lepas tu bila anda dah enablekan settings tu kan, nanti masa anda nak ambil gambar tu, anda akan boleh zoom pada banyak-banyak option tau. Jadi untuk yang pilihan zoom tu, anda akan dapat beberapa. Contohnya yang paling rendah sekali anda dapat 200mm, lepas tu dia ada 800, ada 1600 sampailah kepada 5400mm. Okey, sambil tu ni saya cerita dekat anda nah. Telefon Honor ni, Honor Magic 8 Pro ni ataupun beberapa model Honor yang lain, dia ada keupayaan untuk nak gunakan AI untuk nak cantikkan gambar yang anda ambil. Okey, tapi kesemua gambar-gambar yang saya tunjuk dekat anda ni, saya ambil tanpa menggunakan sebarang AI enhancement. Memang tak pakai AI langsung, supaya anda boleh tengok kualiti gambar tu yang betul-betul dia nah. Okey, cuma ada satu benda yang saya kena cakap dekat anda tau. Kalau anda zoom sampai maksimum yang 5400mm tu, anda memang boleh nampak benda yang jauh tau. Cuma gambar dia tu, ni saya akan cerita dekat anda siap-siap, dia memang tak akan nampak sharp ataupun tajam clear gila-gila. Kalau nak bandingkan macam yang kalau kita pakai zoom lens kamera yang mahal tu, memang mustahil lah. Okay, contoh dia macam mana tau? Ni saya tunjuk dekat anda nah. Saya ambil satu gambar tulisan yang ada dekat bangunan Kementerian Belia dan Sukan kat Putrajaya tau. Sebab daripada balkoni rumah saya memang boleh nampak bangunan tu. Okey, jadi jarak ke bangunan tu dia adalah lebih kurang dalam 1.5 km macam tu kalau saya tengok dalam Google Maps kan. Okey, jadi kalau anda tengok dekat sini dah, anda memang boleh baca tulisan tu dengan jelas. Memang nampaklah tulisan tu kan. Tapi gambar tu dia bukanlah satu gambar yang pendek kata kita nampak macam gambar cantik. Dia tak macam tu tau. Jadi saya dah cuba ambil tau. Saya ambil banyak gambar. Saya test lah macam-macam focal length. Gambar yang paling cantik adalah apabila anda set focal length tu pada 200mm. Okey, sambil tu kan, ni saya tunjukkan kepada anda keupayaan zoom kamera Honor Magic 8 Pro tu tau. Jadi saya nak ambil satu gambar bangunan yang mana jarak dia adalah lebih kurang dalam 400 meter daripada balkoni rumah saya. Okey, jadi mula-mula saya ambil gambar pakai telefon yang mana saya tak pasang telephoto lens tu kan. Okey, jadi saya ambil gambar tu menggunakan beberapa focal length. Jadi ada yang 23mm, ada yang 46mm, 85 sampailah kepada maksimum 230mm. Dan kalau anda tengok nah, bila dah sampai dekat 230mm tu, anda memang dah boleh nampak dah bangunan tu dengan jelas tau. Okey, seterusnya saya pasang pula telefoto lens tu. Jadi mula-mula saya gunakan 200mm. Lepas tu saya naik pula pergi 400 sampailah kepada 1600mm. Jadi kalau anda tengok gambar-gambar ni kan, bila dah sampai 1600mm tu, anda dah boleh nampak tingkap bangunan tu tau. Memang clear gila. Jadi kalau anda tengok memang bahaya betul tau. Sekarang ni kalau saya tengok dekat Google Map, jarak bangunan tu adalah lebih kurang dalam 400 meter. Jadi katakanlah saya pergi lagi dekat dengan bangunan tu, contohnya saya pergi sampai 200 meter ke apa macam tu kan, saya memang boleh ambil gambar sampai dalam bangunan tu dengan jelas dengan telefon ni. Memang bahaya betul. Okey, satu lagi, cakap pasal gambar yang jelas, ni saya tunjukkan kepada anda perbezaan gambar yang diambil tanpa AI enhancement dan satu lagi gambar yang memang menggunakan AI untuk nak bagi cantikkan dia. Okey, jadi yang kiri tu adalah gambar asal, manakala yang kanan tu, yang mana gambar tu AI dah tolong cantikkan dia kan. Jadi kalau anda tengok elok, gambar yang dicantikkan AI tu adalah jauh lebih sharp dan lebih jelas. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kegunaan AI.
Kalau tadi saya tunjukkan gambar-gambar yang saya ambil pada waktu siang, ni saya tunjukkan pula dekat anda beberapa gambar yang saya ambil pada waktu malam dan juga gambar-gambar yang saya ambil indoor, maksudnya dalam bangunan, dalam rumah saya. Okey, jadi saya tunjukkan kepada anda gambar-gambar yang mana focal length tu saya ambil pada 200mm. Sebab saya nampak gambar-gambar tu kalau 200mm itu adalah yang paling cantik, terutamanya kalau waktu malam. Okey, jadi kalau anda tengok gambar malam tu kan, kalau nak ikutkan dekat luar rumah ni dia memang gelap betul tau. Memanglah ada lampu jalan semua tau, tapi memang gelap betul. Tapi apa yang bestnya, bila saya ambil gambar dengan function night mode, dia akan jadi terang elok tau. Lepas tu masalahnya dia bukan saja terang elok, gambar tu memang jelas gila-gila. Memang pelik lah saya tengok, kata weh lawa betul gambar tu. Okey, tadi pada awal video tadi kan saya dah cakap tentang penggunaan ND filter dengan filter adapter ring tu kan. Jadi dalam bahagian ni saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana saya gunakan satu variable ND filter dengan professional imaging kit ni. Okey, bagi yang tak tahu, ND filter tu secara mudahnya adalah satu filter yang kita boleh gunakan untuk nak kurangkan kemasukan cahaya kepada kamera kita tu kan. Jadi benda ni dia sangat berguna terutamanya kalau anda nak ambil gambar dekat tempat yang sangat terang. Contohnya kan macam dekat kawasan yang matahari tengah duk terik kat luar-luar tengah hari ke apa ke, ataupun contohnya macam anda pergi bercuti dekat tempat-tempat yang terang yang mana tempat tu katakanlah ada banyak salji ke apa kan. Jadi ND filter ni memang sangat membantu. Okey, jadi cara nak pasang ND filter tu adalah amat mudah. Anda cuma kena screw yang ND filter tu kepada filter adapter ring tu. Macam tu sahaja. Okey, ni saya tunjukkan dekat anda satu contoh gambar yang saya ambil menggunakan mode Pro dalam telefon Honor Magic 8 Pro tau. Jadi dengan mode Pro tu saya boleh set secara manual benda-benda macam contohnya macam shutter speed, ISO, aperture dan macam-macam lah. Pendek kata semua saya boleh set secara manual. Okey, jadi katakanlah saya nak gunakan shutter speed yang rendah dekat tempat yang sangat terang kan. Jadi gambar tu nanti dia akan nampak melampau-lampau terang. Pendek katanya memang overexpose lah, memang overblown macam tu tau. Dan biasanya gambar yang memang dah overexpose macam tu kita anggap rosak lah, anda memang tak boleh nak repair dekat post kan. Tapi bila kita gunakan ND filter, kita boleh set suka hati tau sebarang settings yang kita nak pada kamera kita, dan kita boleh kawal kemasukan cahaya tu menggunakan ND filter tu. Jadi disebabkan itu, kita bolehlah dapat efek gambar yang kita nak ambil tu. Tadi saya dah tunjukkan dekat anda lah gambar-gambar semua kan daripada siang, malam dan sebagainya. Jadi dalam bahagian ni saya tunjuk pula dekat anda video-video yang saya rakamkan menggunakan telephoto extender tu. Okey, jadi saya tunjukkan kepada anda video-video yang saya ambil pada focal length yang berbeza. Contohnya masa nak ambil video tu anda diberikan option 200, 400 dan 800 mm. Salah satu benda yang saya suka bila menggunakan kamera grip ni kan, dia senang untuk kita nak ubah kedudukan telefon tu. Kalau kita nak ambil gambar yang menegak ke ataupun nak ambil video yang melintang ke, memang senang betul. Apa yang anda kena buat adalah anda cuma kena tarik grip tu, lepas tu anda lekat balik. Memang mudah lah. Dan lagi sekali saya cerita dekat anda jangan risau. Magnet tu memang kuat dan insyaAllah telefon anda tak akan jatuh. Tapi lagi sekali saya ulang, kalau anda rentap tu memang jatuh lah. Tapi untuk penggunaan biasa, tak ada masalah. Sambil tu kan, kebetulan saya ada satu phone rig yang saya gunakan untuk nak rekod video dengan telefon tau. Jadi rig tu pun kebetulan dia guna magnet juga tau. Jadi saya boleh lekatkan telefon Honor Magic 8 Pro tu kepada phone rig tu. Jadi dekatkan, tadi kan kita dah pakai yang casing yang ada untuk imaging kit tu kan, dia ada magnet. Jadi benda tu ada magnet, dekat rig tu pun ada magnet. Jadi saya boleh lekat tu dekat situ tau. Dan disebabkan rig tu dia ada dua handle, jadi saya boleh pegang telefon tu dengan elok. Jadi saya boleh control tau supaya footage yang saya nak rekod tu dia tak
bergerak-bergerak sangat tau. Macam contohnya masa nak ambil video dan sebagainya. Jadi ni saya tunjuk dekat anda beberapa contoh video yang saya ambil menggunakan telefoto extender, yang mana saya letakkan telefon tu pada rig tu. Jadi anda boleh tengok dah, video tu semua dia jadi lagi smooth tau. Okey, tapi cakap pasal smooth ni saya nak kena cerita dekat anda satu benda tau. Walaupun saya tak gunakan phone rig, kalau katakanlah saya pegang pada telefon macam tu saja, pegang dengan tangan macam tu kan, footage dia memang akan jadi smooth dan stable, terutamanya kalau anda ambil video. Sebab apa? Telefon Honor Magic 8 Pro ni dia support yang SIPA 6.5 Stop Image Stabilization. Okey, jadi SIPA 6.5 Stop Image Stabilization tu bermaksud kamera ni boleh kurangkan gegaran tangan sampai kira-kira dalam 6.5 tahap. Kita panggil dia stop tu tau. Jadi maksudnya, walaupun tangan anda ni duk bergerak masa duk ambil gambar ataupun video tu kan, dia punya hasil footage tu dia akan nampak stabil dan kurang kabur. Sebab anda tahu lah, saya ni cerita-cerita kat anda kan, kalau gambar dan video anda tu, bila anda gunakan satu telefoto extender ke telefoto lens ke, tak kisahlah pada telefonnya ke kamera ke apa kan, cerita dia senang tau. Lagi jauh anda zoom, lagi jauh lens tu boleh pergi kan. Kalau anda duk tergerak-tergerak sikit, pergerakan yang kecil tu akan menyebabkan image tu, kalau gambar dia nampak macam blur-blur bergerak tau, ataupun video kita nampak macam orang kata memang shot tu tak stable lah. Itu yang buat gambar semua tu jadi blur. Tapi bila telefon Honor Magic 8 Pro ni, bila dia gunakan yang kata SIPA 6.5 Stop Image Stabilization tu, video dan gambar anda tu memang stabil walaupun anda pegang dengan tangan dan walaupun anda menggunakan telefoto extender ni. Jadi sebab tu saya kata telefon ni dia ada feature yang best. Okey, cuma satu benda yang saya kena cerita kepada anda, pastikan anda punya Honor Magic 8 Pro ni anda dah update punya OS version kepada yang paling latest untuk nak dapatkan feature SIPA 6.5 Stop Image Stabilization tu. Dan akhir sekali, bercakap pasal nak dapatkan gambar ataupun video yang stabil, kalau anda nak ambil gambar yang elok, terutamanya pada waktu malam kan, bila anda pakai night mode tu, ataupun anda nak ambil video yang elok lah kan, maka cara yang paling baik adalah dengan menggunakan tripod. Jadi kalau anda nak pakai tripod, kebetulan memang okey, sebab dekat grip ni, bawah dia ni, dia ada yang kita panggil 1/4 inci thread hole tu, ataupun yang 1/4 inch thread hole tu. Jadi anda boleh mount telefon anda ni pada tripod. Jadi senanglah kalau anda nak buat live ke, ataupun nak record video ke, nak buat timelapse ke apa, memang senang. Jadi itulah dia sedikit sebanyak ulasan saya tentang Honor Magic 8 Pro Professional Imaging Kit. Jadi sekiranya anda adalah seorang pemilik telefon Honor Magic 8 Pro dan anda memang suka ambil gambar dan video, saya memang galakkan anda untuk beli Professional Imaging Kit ni, sebab dia akan tambahkan lagi keupayaan telefon anda tu. Okey, cuma cerita ni macam ni tau. Masa kit ni baru kuat hari tu kan, sebelum saya buat video ni, semua sold out tau, sebab ramai betul orang yang pre-order dan beli kan. Tapi pihak Honor dah cakap mereka akan bawa masuk lagi banyak unit lah. So anda kena tunggulah, insyaAllah tak lama lagi kan. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu lah untuk video saya pada kali ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Apapun saya nak ucapkan kepada anda, jutaan terima kasih kerana menonton. Dan sekarang ni sebab bulan puasa, maka selamat berpuasa. Dan mana tahu kok kita jumpa lepas raya, maka saya nak cakap sihat selamat raya. Lagi sekali terima kasih. Assalamualaikum.